Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, lama dah kita tak review busur. Unboxing sebuah busur. Okay, nama busur ni adalah Satria V5. Okay, material dia adalah daripada material epoxy fiberglass. Busur ni, okay, warna hijau dia tu cantik. Okay, sebenarnya ini adalah versi V5. Banyak penambahbaikan yang telah dibuat oleh kita punya tukang buat kita. Antaranya adalah bahagian siah ni. Okay, kalau korang tengok siah dia lebih runcing, geng. Okay, tengok bahagian siah dia lebih runcing. Okay, kayu yang digunakan adalah kayu meranti. Yang difahamkan kayu meranti. Okay, bahagian lim dia cantik. Material lim adalah epoxy fiberglass. Okay, so kita tengok bahagian handle. Okay, busur ni memang dah didatangkan sekali dengan apa ni, grip kulit dah siap ada engrave Satria kat sini. Okay, so dah ada kat sini. Alright, poundage busur ni adalah 25 pound pada tarikan 28 inci. Okay, basically macam inilah rupa dia. Okay, ini sebelum dipasang tali lah. Okay, so dia bagi juga sama dengan tali. Okay, tali ni memang tali yang baik lah Okay, tali yang baik. Sekejap lagi akan kita test. Okay, bagi setiap pemilihan, okay, dia akan belanja bow stand, geng. Belanja bow stand. Jadi orang kata pada pandangan pertamanya saya rasa bow ni wow, very impressive lah. Okay, kalau siapa-siapa pasang bow ni agak panjang panjang dia lebih kurang 56 inci daripada siah tu siah. Okay, jadi jom kita pasang tali dia. Okay, kita pasang tali dia, kita tengok. Jadi kita tengok, okay, ni tali dia pun cantik, warna orange. Alright, siah dia tengok, siah dia, lubang dia tu dah kata menarik lah lubang dia. Lubang siah dia ni untuk masukkan tali ni memang cun lah. Dia tujuan dia untuk satu, tak mudah terlucut lah. Okay, dan mudah untuk pasang mudah untuk pasang tali. Okay, pasang tali. Dah. Okay, basically macam ni lah rupa dia bila kita dah pasangkan tali. Okay, nampak 28. Ui, sedap, geng. Lembut tarikan dia. Nampak tak ada staking Saya tarik, saya punya 28 inci kat sini. Saya tarik gunakan thumb sampai sini. Alhamdulillah tidak ada staking, relax saja boleh hold tanpa ada pakai guard. Okay, relax je. Lembut, sedapnya. Ya Allah, menarik. Ui, tahniah, nurun balik. Ini kita akan tengok macam mana performance dia pula So, okay, kita akan try shoot. Okay, mungkin saya akan try shoot jarak 18 meter. Kita tengok macam mana performance dia. So, saya akan kongsikan dia punya shooting experience lah. Okay, so basically rupa dia macam ni. So, breast side dia, standard dia lebih kurang 7 inci setengah so ini standard dia dah datang dengan 7 inci setengah, which is kalau saya punya setup breast side untuk busur tradisional antara 7 hingga 8 inci. 7 inci setengah ni just nice lah just nice, memang sedap. Okay, kalau kita boleh dengar bunyi dia pun padat. Okay, sedap bunyi dia. Okay, so jom kita tengok performance dia pula. Let's go. Okay guys, so kita masuk ke test run ataupun uji lari. Okay, saya akan cuba shoot busur Satria 25 pound V5 ni. Okay, saya akan try tembak jarak 18 meter. Okay, saya akan gunakan Aero Supra X. Okay, 700 pint. Okay, setakat ni knocking pun tak buat. So, saya buat anggaran saja. So, kita akan tengok dan saya akan ceritakan macam mana dia punya shooting experience dia. Okay, bismillah. Masya Allah. Lembut tapi laju. Lembut tapi laju. 25 pound 18 meter. Saya gunakan anchor bawah mata ni Saya gunakan anchor bawah mata so far. Tak ada knocking macam susah sikit lah. Okay, Aero Stoffa tegak. Ok,
okey, dia cuma atas bawah saja sebab knocking je kot. Okey, sebab knocking tak ada. Dia kacau sikit lah atas bawah. Okay, so shooting experience, okay, dia punya tarikan dia saya rasa sangat smooth. Okay, tarikan dia sangat smooth. Belakang tak ada staking macam saya tarik sekarang ni pun relax je. Saya rasa 31 inci pun tak ada masalah. 31, 32 tak ada masalah untuk tarikan. Daripada segi vibration saya rasa less. Okay, macam biasa Bosso Satria ni memang dikenali. Okay, dulu saya memang penggemar Bosso Satria ni. Dia punya speed dia memang A lah. So far memang kata puas hati lah. Okay, saya shoot jarak 18 meter. Okay, arrow masuk. Okay, tak ada masalah sangat, insyaAllah. Sangat-sangat recommend untuk orang yang pemula ataupun yang semi pemula ataupun yang dah pro sekalipun, insyaAllah saya sangat-sangat recommend. Okay, jadikannya salah satu koleksi korang lah. Okay, busuk panjang ni sesuai untuk pemanas statik. Okay, yang mana dia lebih memberi stability. Okay, stability. Jadi insyaAllah, okay, kalau siapa-siapa berminat, okay, jangan lupa klik link dekat bio saya ataupun klik saja mana-mana link yang ada, insyaAllah. Okay, ataupun pergi saja ke Facebook Nurul Malik. InsyaAllah, sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.